Guys, welcome to TM Motor World. Okey, hari ni kita nak cerita pasal motor-motor yang sedap. Bukan motor-motor yang laju motor-motor yang sedap bawa pergi kerja, yang sedap pakai daily, yang sedap kalau anda seorang peminat top yang tinggi. Okey, motor ni ada kelas-kelas dia tersendiri. So ini adalah CF Moto NK450. Kenapa saya cakap dengan ayat-ayat tadi? Sebab motor ni best dia ringan, 160 lebih. Okay, ringan, body position yang sedap, tak tunduk, naked, selesa untuk dibawa. Tapi paling best torque dia tinggi sebab dia pakai engine parallel to 70 degree. So parallel to 70 degree ni mengeluarkan torque yang sangat tinggi. So motor yang sekecil ini dengan 40 Nm of torque, abang-abang boleh rasalah terangkat. Dan kelebihan dia sebab motor ni datang siap sekali dengan quick shifter. Okay, dan juga dia ada traction control dan ABS. So safety manners dah cukup dekat situ. Okay, kepada anda yang nak pergi kerja, jalan pendek-pendek ataupun jalan jauh-jauh tapi nak selesa, this is the bike for you. Kita jual dengan harga 16,800 sahaja. 16,800 dengan tayar condition depan lebih kurang 70%. Fork cantik, bebas leaking, tak ada masalah apa-apa. Disc pun cantik dan juga datang dengan aksesori-aksesori dia lah. Yang ini yang paling penting lah, dia datang dengan SC Project full system. Miau-miau. Dan juga kalau anda nak naik double, so dah tak payah takut sebab dia dah ada back rider punya hand position. Duduk belakang boleh terus pegang di sini. Alright. Jadi motor ni kita tengok sikit, tahun dia adalah 2025 kalau saya tak silap. Tengok lampu depan lawa. Kemas. Boleh tengok dia punya mileage. Mileage motor ni sekejap. Tu duduk mileage atas tu, bodoh datang. 8,339 sahaja untuk dia punya mileage. Okay. So kita payung sikit dia punya bunyi. Bersing telinga saya. Kalau anda mencari kelainan, this is the bike for you. Dengan harga yang sangat-sangat murah, anda dapat satu biji motor yang cukup puas untuk pakai. Kalau tak cukup, kita ada ni. Ini cerita kalau tak cukup. Kita ada MT-07 ABS V2. Motor ni didatangkan dengan ABS, tapi dia kuranglah daripada segi benda lain. Teknologi dia kurang sikit. Siapa yang beli untung sebab apa? Dah tak ada production dah untuk MT-07. Motor ni kita jual dengan harga 28,800 sahaja. Dan yang paling penting, deposit serendah 2,000 sahaja. Tayar depan condition ni kalau anda baru dapat, kena tukar lah. Boleh pakai tapi kena tukar lah, lebih cantik. Exhaust system pun dah datang full system. Siap ada spiral lagi bawah sana. Okay. So bunyi memang best. Motor dah ada crash bar, safety sikit. Tayar belakang lebih kurang dalam 90%, masih lagi tebal. Disc brake apa semua pun cantik lagi, tak ada isu apa-apa. Motor ni dengan harga 28,000 anda dapat condition tinggal bawa saja. 07 sangat-sangat tahan. Tetapi kalau anda adalah new rider, motor ni kena berjaga-jaga sebab dia tak ada datang traction control dan dia tak ada datang dengan wireless punya throttle kabel. Jadi nak kena pulas dia sopan-sopan sikit. Kalau tak sopan, takut terbang motornya. Sebab Gear 3, Gear 4 pun boleh wheelie lagi bang 78 horsepower, 78 Nm of torque. Sangat tinggi. Lebih sikit kot. Okay, kita start sikit belanja. Okay guys, aksesori yang dah ada kat motor ni dah ada damper, dah ada windshield, dah ada crash bar, dah ada engine protector GB Racing. Ni adalah aksesori dia. Monoshock pun dah masuk YSS. So kalau beli, condition tinggal tukar tayar depan, bawa je. Kalau 2 biji ni tak cukup lagi untuk menambat hati abang-abang, tengok belakang. Nanti kita cerita pasal yang itu. Kalau berminat, cari saya di TM Motor World. Nak jual motor, nak beli motor, nak cari motor, cari TM Motor World. Thank you. Ciao.